Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Al-Abrizak Production. Kepada siapa yang sudah support aku ucapkan terima kasih. Dan kepada siapa yang baru datang ke channel aku ucapkan selamat datang. Dan korang boleh tekan like, subscribe dan tekan bell notification untuk korang dapat maklumat yang lebih orang kata baik-baik daripada aku lah. Tempat-tempat menarik yang kau akan pergi. Okey, alhamdulillah hari ni kita sampai kat mana ni? Cuba teka. 1, 2, 3. Ya, kita dah sampai Kuantan. Tengok belakang. Okey, sama-sama kita pergi tengok tempat menarik yang ada di Kuantan ni, sahabat-sahabat semua. Mari belakang kita tak cara kat orang dah, kita tak payah malu-malu dah. Kita buat video gila-gila ni. Baik, alhamdulillah bila kita sapa saja di Kuantan ni sudah tentu tempat yang utama menjadi tempat yang menarik di Kuantan, yang menarik orang kata. Nak tengok Kuantan tu dia ada satu benda tak ni tak. Dia macam KLCC tu tak. Dia tu ni. Bukan KLCC, Menara KL. Tu. Itu Menara 188 Kuantan. 188 Kuantan. Mari kita tengok. Antara tempat-tempat yang pertama kalau kita sapa di Kuantan ni tempat pertama kita kena singgah. Tengok view dia dulu. Comel sini ada orang duduk ngai. Adik-adik tu boleh hikai cek semua. Tapi banyaklah mungkin sebabnya duduk di tengah boleh hikai besar-besar tu. Tak, mesti ada hikai besar-besar lagi tu. Mari kita tengok. Amal. Indahnya alam ciptaan Ilahi, setiap detik jadi memori. MRPZ penuh inspirasi, bawa kisah dari hati ke hati. Kita jelajah serata negeri. Baik, berdasarkan apa yang telah aku kaji sikit sebanyak tentang sejarah di Kuantan ni. Pada asalnya Kuantan ni dia wujud pada tahun 1838 lagi, apabila kaum Kuantan mari buat pendapatan perkampungan di sini. Disebabkan di situ lah kaum orang Kuantan Riau, Sumatera, boleh tengok dekat Google, dia mari buat pendapatan di sini. Apabila dia mari duduk sini, jadi disebabkan dia mari tu dia diambil dengan nama yang paling pendek, singkat sekali, diambil Kuantan sahaja. Sebab itulah di sini ni dinamakan dengan Kuantan. Aja. Perjalanan baru pun bermula, langkah kaki penuh cerita, setiap tempat ada rasa. Okey. Dan aku masuk ni ada di sini juga tempat untuk bukan saja tepi sungai gini, kita boleh makan. Dia ada sini kedai ais krim gula apung. Dia ada sini ABC Special Siha. Dan tempat ni juga terus ada hotel. Kalau tengok di belakang ni ABC Special Siha ni, belakang dia ada hotel lalu. Maka kita boleh duduk sini lalu dah, tempat hotel budget lalu. Dan juga di sini ada tempat budak main juga. Tempat budak ramai permainan untuk kanak-kanak bermain lah. Jadi memang tempat yang menarik untuk kita bawa family main sini. Bawa kisah dari hati ke hati, kita jelajah serata negeri dengan senyuman dan harmoni. Dan ni aku duduk dekat nak naik gotu ni. Ajak naik menara ni. Tapi rupanya dia tutup. Tak ada juga lah. Naik di tepi ni tak apa dah ajak kan. Tidak sampai atas tu. Ini menara dia. Tapi tak apa lah. Kita tengok. Tempat menarik lagi. Inilah tempat salah satunya yang terbaik, yang indah di Kuantan. Jadi kalau kita sapa-sapa di Kuantan, aku sarankan sebenarnya mau mari duduk sini dulu. Tapi aku rasa aku mari salah waktu ni. Rasa kena mari malam baru comel. Sebab kalau kita tengok sini, tempat makan. Dia macam orang kata uptown. Di Kuantan sini lah. Uptown keluar. Kalau kita tengok semalam, adalah dekat masjid tu. Dekat masjid besar di Kuantan ni. Jadi boleh pakai mari belakang. Memang tempat ni sangat cantik. Dan kita pergi tempat seterusnya. Let's go.
setelah kita pergi dekat menara tadi tu. Dan seterusnya kita telah sampai di satu tempat yang menarik lagi di Kuantan ni, iaitu Zoo Teruntum. Zoo ni yang hebatnya, yang aku betul-betul tertarik dengan zoo ni adalah sebabnya benda yang dalam tu tak hidup pun guys. Tetapi ramai yang datang. Apa binatang dalam tu guys? Dalam tu dia tempat dinosaur guys. Kau orang faham tak? Benda tak bergerak pun, tapi nak bagi tahu bijaknya otak dia orang ni. Dia buat zoo kan. Mari kita pergi tengok. Jadi belakang aku ni saya boleh tengok. Ni dah Zoo Teruntum tu. Dah. Jadi kita orang dah lewat dah ni, dah pukul 4 dah ni. Kita orang nak gerak ke Terengganu pula ni. Jadi tak ada dah. Jadi kita tak masuk hari ni. InsyaAllah kita mari mula, kita akan masuk. Jadi ke pihak best lagi sini ya. Ni zoo deh. Tapi belakang dia tengok. Tu dia. Siap ada apa? Patah lagi. Maknanya kalau lepas pergi pada sini tu, siap masuk dengan anak bini apa semua, boleh pergi kat ni pula. Tak. Okey, untuk harga dia ni tak silap dia free untuk kanak-kanak. Harga dia tu free untuk kanak-kanak dan 28 ya untuk dewasa lah. Okay, alhamdulillah kita dah sampai tempat seterusnya, yang mana tempat ni tak kena bayar pun, free ya. Jadi kita singgah. Dah, boleh. Kita tengok tempat untuk kita TD. Yalah tempat ni comel juga. Memang tempat lain ada juga, tapi tempat lain dia punya ukiran lain. Sini lain, gitu lain, sini lain. Jadi kita pakai pergi tengok sini. Best. Dengan senyuman dan harmoni. Gunung tinggi, laut terbentang, langkah terus tanpa bimbang. Makan sedap, orang pun ramah, cerita enggah di mana-mana. Setiap video penuh makna, bukan sekadar suka-suka. Kami kongsikan rasa dan jiwa untuk semua pencinta dunia. Jadi alhamdulillah itu saja konten aku pada hari ini. Tempat-tempat menarik yang ada di Kuantan. Itu saja kita lagi. Tapi banyak lagi tempat nak main ICT ada, nak main tempat tinggi gini ada, nak naik fire park ada, nak naik apa lagi Mimin? Patah pun ada, teluk Ketapel, teluk ke apa? Petrosai pun ada. Nak pergi zoo hok binatang sungguh pun ada. Nak pergi liung pun ada, nak pergi corak batik pun ada. Macam-macam lagi tempat yang menarik. Ya kita boleh pergi di Kuantan ni, memang sangat-sangat menarik. Cuma kekangan masa lah. Jadi korang ni senang ya, boleh search belakang di TikTok Terus Tobit. InsyaAllah kita jumpa lagi kena episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.